Okay, kita tengok contoh yang ni ya. Kami ini. Soalan tadi kan. Kami ini. Okay. Yang ni jadi U. Yang ni jadi U. So, saya buat kat sini yang ni jadi U. Okay. So, U sama dengan 2 tolak 3X. Kemudian du per dx sama dengan negatif 3. Kemudian saya nak dx sebab saya nak ganti dx ni jadi du. Okay. So, dia akan jadi du per dengan negatif 3 dx. Okay. So, ini jadi du per negatif 3. Okay. So, saya bawa negatif ni keluar. Okay. Supaya saya tak confuse nanti. Okay. Kemudian saya buat pengamiran. Buat pengamiran. So, dekat sini buat pengamiran. Ini cacing kena padam. Ini negatif 5. Okay. U 5 per 5. Boleh tambah C. So, dah kamil kita ganti balik. Apa yang dekat U dekat sini? 2 tolak 3X kuasa 5. Tapi sebenarnya kamu boleh hasil darab je. Bawah darab dengan bawah. Negatif 3 darab dengan 5 dapat negatif 15. Okey, ini kurungan. Negatif 15. Jawapan dia. Boleh tak?